Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak tunjuk jalan yang ada dekat kawasan sini. Alright, so korang tengok betapa teruknya permukaan jalan yang ada. Okay. Nampak? Ini saya kata makan gaji buta ni. Korang tengok jalan ni macam mana. Tak guna pokok landscape cantik, tak guna ada lampu, tapi jalan macam musibat. Nampak ni. Nampak? Bukan sikit kejap lagi saya akan tunjuk. Okey. Tak guna ada lampu. Saya nak tanya kepada MBSB. Tak guna ada lampu, tapi jalan korang macam musibat. Okey. Ini motor pun boleh accident ni. Nampak? Tak ada penutupan, tak ada apa. Ada lampu pun tak ada function. Nampak? Inilah kualiti kerja korang. Christmas Day korang cuti, Sabtu Ahad korang cuti. Saya tak tahu korang buat apa. Okey. Ni saya nak buat sosial eksperimen kepada kaki tangan majlis Kalau saya cakap lubang ni berbahaya, kita tengok sosial eksperimen saya pada jam 1 pagi. Kalau ikut jalan harian, jalan sibuk, masing-masing ada otak, masing-masing ada star, masing-masing ada bangang-bangang korang yang simpan. Kita tengok macam mana kedalaman dia. Ini dalam dia. Alright. Kita test. Dalam dalam. Okey. Mana ni? Tu lagi. Ni majlis. Korang buat apa? Korang tidur? Ni nak bagi siapa mati ni? Nak bagi siapa mampus lagi ni? Tak guna lampu cahaya kuat menyala terang, ini tak settle. Okey. Dah sikit. Satu. Majlis makan gaji buta hari macam ni lah. Kau tengok jalan macam mana. Buat jalan. Ni lagi permukaan jalan yang teruk. Nampak tu. Lepas tu kalau korang laju, korang jangan laju kat sini tau. Sebab ada bangang-bangang ni, mereka tak nak laksanakan tugas Nampak ni. Ni apa jadahnya ni. Dah 1 tahun buat tak tahu. Nampak. Nampak dah ni. Bukannya ni. Bukannya cetek dia punya lubang dia. Ni tampalan bodoh ni, tampalan orang tak ikhlas. Okey, ini bukan tampalan lagi satu yang paling best.
Naik semak dah. Tengok tu bawah tu divider tu. Besi divider. Nampak tu. Dia dah tutup. Nampak dia tutup. Nampak dia ada sambungan dia terus sampai sini. Itu nampak tandanya diorang tak cuci, nampak. Kotor gila. Okay. So korang renung-renung hati-hati bila gunakan laluan ni Nampak tu. Right. Tak guna guys, lampu terang, jalan macam musibat, tak guna. Benda boleh melibatkan kemalangan maut, nampak ni. Tak tahu. Korang nilai sendiri setahun penilaian diorang kerja buat apa setahun. Gagal. Bukannya sedikit dia punya apa? Lubang dia. Alright.